Betul. Jangan sikit. Okey. Bibi tadi tak makan ke? Ubat? Belum? Okey, okey. Bukan makan banyak tau. Ibu bangun. Ibu buka mata sikit bang. Panas ni. Senyum sikit bang. Senyumlah. Ibu sakit kat mana? Senyumlah ibu. Ibu letih ke? Tak apa, nanti dialisis ibu akan okey balik. Okey. Cari tudung ibu, tudung hijau ibu tu. Mula-mula hantar ibu tudung hijau dah hilang. Macam tudung hilang dah ni. Dah siapkan ibu tudung ibu hilang. Tinggal tudung ni je ada. Nak bawa balik ibu pergi rumah ibu sendiri. Tak minta banyak dekat ibu. Nak ibu semangat balik. Ibu kena ada aura positif. Okay? Okay, ya, Bik? Itu Ibu Syura punya. Okay, ibu. Ibu kena positif, bu. Ibu kalau positif, insyaAllah aura positif pun akan sampai dekat ibu. Ibu fikir ibu nak hidup. Ibu nak tengok cucu-cucu ibu berjaya. Ibu nak kembali sihat. Itu je. Ibu kena ada niat tu. Boleh tak, bu? Tolong bu. Cucu-cucu ibu semua rindu dekat Ninda macam dulu. Ibu kena semangat. Ya, bu? Tak mau baring, tak mau tidur je. Kena ada rasa kena ada rasa usaha nak bangun. Jangan pilih untuk tidur. Rasa ngantuk tu zikir. Cuba zikir, bu. Zikir dalam hati pun tak apa. Kak tu dah letakkan ni jam azan dekat bilik ibu. Nanti setiap kali hari-hari ibu akan dengar zikir. Hari-hari ibu akan dengar azan dekat bilik ibu je. Ya, bu? Ada zikir, ada selawat, ada doa-doa. Nanti ibu ikut sekali. Okay? Okay, so kita akan balik ke rumah Linda. Okay. Senyum, bu. Okay, kena senyum. Bila kita senyum ni positif tau. So kena senyum. Okay, nak balik rumah Linda. Siap bawa Bibi. Dia okay? Okay. Bawa budak ni sekali. Bermalam di rumah Linda lah. Dah lama Linda tak balik rumah Linda dah. Kita kena bawa balik rumah dia sendiri.